engkau pergi sediakan globe peta dan lampu suluh. Okey. Nah, Baiklah. Sekarang ini, engkau bayangkan globe peta ini adalah bumi. Lihat bagaimana bumi sedang berpusing atas paksi condongnya. oh, faham? Matikan lampu kejap. Kenapa? Aku nak tunjukkan bagaimana kitaran siang dan malam berlaku. Cuba engkau berdiri di hadapan globe peta itu dan halakan lampu suluh itu ke arahnya. Bayangkan pula lampu suluh ini adalah matahari. Bumi akan mula bergerak mengelilingi matahari dari sebelah barat ke sebelah timur mengikut pusingan arah lawan jam. Oh, faham? Kitaran siang dan malam akan berlaku bila bumi mula mengelilingi matahari selama 24 jam sehari. Bahagian yang terang sekarang berhadapan dengan matahari, maka berlakulah siang hari. Kau tengok ni. Sekarang bumi dah membelakangi matahari pula. Matahari hampir terbenam dan terjadilah malam. Oh, faham? Subhanallah. Queen, apa akan terjadi pada bumi sekiranya matahari tidak akan terbit lagi? Keadaan bumi akan jadi gelap gelita macam sekarang. Aku bergurau ajalah. Tak baiknya. Kalau aku sakit jantung macam mana? Hantar je lah dekat hospital. Okey, aku minta maaf. Yelah. Queen, kalau matahari dah tak ada, apa akan jadi pada semua kehidupan? Semuanya akan musnah akibat kesejukan yang melampau. Sungai, tasik, lautan dalam akan membeku menjadi ais. Masya Allah, takutnya. Aku dah mengantuk lah, Queen. Boleh tak kita sambung besok pagi?